Oh, saya cleaning kalau post belum raya baru molek. Gapo itu cara pakai tanjak. Hari raya baru ni pertama baru lepas-lepas kemarinnya dah hari Melayu Raya yang buat di Patah Telubai tu awak nak tahu. Cara pakai tanjak ni dah banyak. Kalau duk tengok sana ni dekat muka buat kita tahu habis awak tu. Buat kita tahu, buat kita reti, buat kita pandai kerana buat kita duk tengok bangkit kebudayaan Melayu, pakaian Melayu, busana Melayu apa gini. Cara pakai tanjaknya banyak lagi duk tengok kita tak tahu cara pakai. Baju Melayu dah pakai tanjak dah. Dah wi lahir nak bakit busana Melayu, budaya Melayu ni. Tapi kita tak tahu cara. Walaupun pakai kita ambil ilmu ni untuk guna semula-semula tu boleh. Lagu mana? Tanjak ni, ya. Dalam satu tanjak ni ia ada orang Malaysia panggil simpulan. Simpulan ni tempat nyipu lah di antara hujung ni dengan ni tu. Tempat nyipu, dia tempat ikat nak kemah. Tu orang panggil simpulan dah sini ni. Lihat belakang ni. Nyipu ni pak sipu ya ni. Nah, kita tok sebelah alik kanan. Sebelah alik belakang telinga, sebelah alik kanan. Wi genggam dengan telinga lebih kurang 3 jari. 3 jari ni. Ni. Kita pergi sini dah. Kita pergi pak nyipu dah. Kita nak lanjut dah. Pergi pak nyipu, cara pakainya kita letak sini dah. Letak sini. Kita jangan buh situ. Kita letak sini. Tak di atas pada kening sikit. Masuk situ. Tu cara pakai tanjak. Lepas tu, depan ni pula kita perhati tengok. Depan ni kita jangan lebih daripada 1 jari. So jari kita ni jangan lebih. Di antara kening kita dengan tanjak. Duduk sekat tu. Tu. Jangan kita pakai lagu ni. Uduh boleh. Lagu ni kita pakai piyah, pakai gapo tu boleh. Kerana kita nak semaya dah, tapi tanjak kita jangan pakai lagu ni. Kita jangan pakai biar digenah ni tu. Dia kena jangan lebih daripada 10 jari. Tu. Kita tengoklah. Bila pakai lagu ni dengan pakai lagu ni. Lagu mana? Kita tahu dua ni nampak Melayu mana? Ni cara pakai tanjak dah. Sini. Pak nyipu ni kita jangan lebih ni kalau ni 3 putang nak jari, 3 putang jari ni. Ni pak nyipu. Jangan kita pakai duduk tengah. Tipu duduk tengah. Nyipu duduk tengah belakang ni. Ni nak tipu duduk tengah ni untuk orang sedia untuk nak perang. Sedia untuk nak berlawan. Sedia untuk nak bermusuh tak belakang. Sebab tu orang Melayu yang dulu kali pakai tanjak gini tak. Apabila dia nak musuh, dia nak perang, dia pusing mari tak belakang ni. Tadi persediaan. Situ. Kita tahu juga situ. Lepas tu pula jangan kita letak di depan. Di depan pak nyipu ni, jangan tak depan. Tak depan ni orang panggil pelipu lara. Malaysia panggil mula lawak kampung. Orang nakak, orang tolol lah kampung lah. Tu. Kalau pakai gini. Tu. Pas lagi kita jangan letak sebelah alik kanan. Sebelah alik kiri. Sebelah alik kiri. Kita jangan letak gini. Sebelah kiri. Nyipu yang duduk belakang ni belah kiri untuk raja saja. Lepas tu raja ni hujung naik gini ni, dia duduk sebelah ni. Dia duduk sebelah ni. Ni kita bukan raja, dia bukan orang raja, bukan raja, kita bukan raja dah. Nyipu dia duduk sini belah alik kanan ni naik pergi kat ni. Kalau raja dia duduk sebelah kiri naik pergi kat ni. Tu. Mula dah kalau kita nak pakai tanjak lah kita tahu cara. Sebab lebih lagi hari Melayu Raya kemarin ni bukan orang rumah kita saja ada. Ramai Malaysia duduk mari Malaysia je reti tu. Orang Malaysia je reti kata cara pakai tanjak lagu mana, cara busana lagu mana. Malaysia reti. Kita pakai ikut dia kita. Dia kata tanjak pakai. Melayu pakai. Tu tak kena. Dan kita kena beritahu juga arti makna dalam kita nak pakai, kita nak berbusana Melayu ni. Ni channel baru beli channel 2 dah. Kita sama-sama follow. Dan juga semua konten-konten ni banyak nak duduk dalam channel beli channel 2 ni lah. Ada cok nak beli channel 2 ni. Channel dulu tu beli nak kuat sikit buat konten. Terima kasih tolong follow. Dan terima kasih tengok video ni.